Assalamualaikum. Selamat datang ke Diari Misteri Podcast. Mari mendengar Diari Misteri Podcast. Ini kisah benar, kisah hidup atau yang lepas. Mari mendengar Diari Misteri Podcast. Kalau takut, jangan pandang belakang, guys. mari mendengar Diari Misteri Podcast. Ini kisah benar, kisah hidup atau yang lepas. Mari mendengar Diari Misteri Podcast. Kalau takut, jangan pandang belakang, guys. Ini amaran, tolong jangan matikan. Aku tak puja, aku cuma ceritakan. Kalau tak nampak bukan berarti tiada. Cerita ni berat, bukan untuk semua. Dengar podcast ini bukan sekadar cerita, bukan halusinasi, bukan juga prasangka. Ini kisah benar buat iman diuji nyata. Selamat datang ke Diari Misteri Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke Diari Misteri. Waalaikumsalam. Bersama saya Don Zanji. Saya Kizo. Saya Mabit. Dan juga di Robert. dia masih dengan Robert dia. Okay guys, selamat datang ke episod kali ni. Okay guys, first of all, aku lupa nak shout out. Aku pun nak cakap dengan kau. Okay, firstly, lagu tadi yang intro tu korang dengar kan sedap kan. So basically kita nak buat shout out daripada untuk Mystery Guy daripada Duo Fellas. Yes. Terima kasih atas pemberian lagu tu. So it's very nice of him lah kan. Yes, correct. Lagu dia quite catchy actually. Yeah, nice. Then okay, aku actually nari kita nak berbual pasal something got to do with kerasukan. Sebab apa? Last few days Apa kau? Siapa kau? Bapak kau? Bukan tu. Awal sangat dia masuk air ni. Itulah. Terlebih air aku rasa ni. Allah. Tu mama. Siapa kau? Bapak kau. So okay, aku last Friday hari apalah, aku dah lupa lah. Last week Last week Friday, aku went to this seminar. It's called Majlis by Sautuddin. Shout out to them. Then dia orang berbual pasal rasuk. So the interesting part about rasuk ni is something got to do macam keturunan ke, you know, something macam apa, saka sikit hari. So basically you start explain lah apa, kenapa ada kesurupan, that kind of thing. So aku ada pengalaman sikit pasal benda ni, tapi aku nak cerita pun actually malu juga. Ni zaman dulu lah. Dulu ada satu masa tu aku kerja dekat sama-sama juga masa tu. Then what happened was, aku dengan kawan aku naik motor, kita on the way nak pergi tempat kita yang selalunya kita nak kena saman lah. Diorang selalunya kasih kita location kat mana kan. Then satu malam ni tiba-tiba ada this tu kakak dekat tepi. Bukan, ni kakak betul, bukan kakak tu. Ni kakak saman lah. Okay. So one of them dah minta tolong kat kita sebab dia nampak kita kan. Minta tolong. Dek, tolong. Cakap apa hal buat ni? So dapat tahu kawan dia, yang partner dia tu lah satu, dah busy lah. Dekat tepi road tu dah busy. So kita dah parking motor apa semua. Aku pun call member aku pun kira ada ngaji kan. Kita ni masa tu tak ada ilmu sangat. So kawan aku datang lah, tolong semua. Kita try to settle her dekat bawah blok. Ni kat area Wulan lah. So tengah settle, dah baca ayatul kursi, dah baca apa, dah macam-macam lah. Aku tak tahu apa diorang dah buat lah. Kita dah tahan dia pun, dia masih nak meronta lagi kan. Kawan aku sampai kena ludah yang baca tu, kena ludah. So dia dah buat macam gitu. Kali what happened was, satu kawan dia naik lori yang macam Optimus Prime dah sampai tepi. Dia turun, dia nampak, kau bangun, kau jangan susahkan kawan-kawan kau. Cek member bukan kena rasuk betul-betul lah, Syah. Habis? Dia
kira bedek meh. Wayang. Drama. Aku rasa mungkin dia ada stres ke apa kan. Wallahualam. Itu pun tak tahu masalah orang. Sawan lah tu. Wallahualam. Tapi yelah, rabak saya kita daripada pukul berapa saya tak tahan dia apa semua. Dia tetap dia gitu. Nak macam mana so? Surat hijau tu. Aku ada ingat betul-betul kena sampuk kepala. Kira shout out to driver driver trailer tu. Kalau tak sampai pagi je. Kira apa driver tu kenal itu lah. Kenal. Driver tu kenal. Dia tahu lah dia ni drama. Aku rasa dia tahu lah. Dia tengok gini-gini, kau bangun. Aku cakap apa pasal dia terus bangun je. Terus bangun. Auto meh. Sawan lah. Cakap alamak dia ni dah kantoi lah. Tak boleh. So itu salah satu pengalaman. Lain satu pengalaman is ni time NS. Time NS ni betul main kes. Ni tak ada tipu-tipu punya. So apa jadi? Ini selalu banyak lah kes kayak gini Betul. Ni dekat tempat lama. Habis? So satu malam tu aku kira kita tengah nak lepak. Ya, budak-budak camp on standby apa. Tengah on standby. Mesti ada je punya advertisement tu lah dia. Betul lah dia ni. Aku macam nak lacing ke kau ni. Aduh. Sekarang guys, baru korang tahu kenapa ini kelakar seram guys. Tak pernah serius dia akan seram tapi ada advertisement kelakar. Betul. In between. So okay, so ada ya. Dia suar nak makan tau. Dia suar Pac-Man siapa ni. Aduh. Itu berkokola. Aku minum air dulu lah. Aduh, Didi. Kadang kan kita ni bukan Gen Z tau. Gen Z masih boleh ton kat luar. Engkau Gen X. Musibah Gen X. Dia bukan Gen X, dia generic Dia Gen kalau X dah ada dah. timing dia kan, dia automatic dia. Bodoh lah Gen X. Wait, Gen X kira atuk aku ke bapak aku Kita apa? Kita millennial. Oh, millennial Millennial Gen atuk Y lah. ke Gen Y. Oh atuk aku lah Atuk lah Syul. Nyoyang ke atuk lah macam tu. Dah time dia lah. Nanti pukul 4 pukul 5 dia bangun sendiri. Sabar. Itu kira Sabar. Saka nak masuk lah tu. Dia dah choke guys. Okay, sama. Sorry. So okay, apa tu malam tu aku dengan kawan-kawan aku tengah lepak kat area belakang lah. Tengah berbual, tengah cincong-cincong kat belakang kan. One of aku punya kawan ni nak pergi lepak, nak pergi tidur. So dia cakap aku tidur dulu lah. Okay. So aku dengan kawan aku ni masih 2 orang. Kita masih tengah berbual lah. Berbual. Sekali kawan aku yang cakap nak tidur tu, dia keluar balik daripada bilik dom dia. Dia tiba-tiba dia terus duduk sebelah kita. Okay. And bila dia duduk, dia tengok tembok. All the way dia tengok. Dia tengok je. So aku signal member aku cakap, apa pasal saya dengan dia ni? Macam tunjuk-tunjuk mata lah gitu kan. Kali kawan aku cakap, Don, jom lah, tidur lah. Aku masuk bilik aku. Aku masuk, the moment aku masuk bilik, aku ingatkan kawan aku yang lepak dengan aku ni ikut aku dari belakang. Rupanya kawan aku yang kena kacau ni yang ikut aku dari belakang. So masuk bilik, aku tengah nak baring lah. Aku dah kat atas katil semua, aku dah siap dengan bantal. Kawan aku duduk sebelah aku tau, kat katil. Dia tap gini. Dia tap. Lepas tu dia dah tap, dia tunjuk ujung tembok. Aku cakap, tak ada apa-apa lah bro. Kau bercerita, tak ada apa-apa lah. Terus dia meroyan baik. Gitu. Aku dah ambil tu bantal, aku dah selekup dia pakai kepala. Aku dah tahan dia pakai kaki, Syul. So Aku boleh imagine tu. Don tahan. Dengan badan kecil macam gini. Aduh. Kaki comel dia. nasib baik dalam tu bilik ada kawan aku lagi satu. Dia dah tidur. So because of that dia terbangun. Aku dengan dah satu member aku ni tahan lah. Tahan. Dom sebelah dah keluar saya. Apa cerita? Dah kecoh. So kau bayangkan, cut the story short, kau bayangkan dalam 9 ke 8 ke 9 orang tahan dia tau. Kita pin dia down, dia dah ramai apa? dia dah baring macam gitu lah. So dia dah baring macam gitu.
Kau bayangkan dalam 8-9 orang tu semua terbang. Alamak. Semua dah kira tercampak lah. Dengan aku sekali. Semua dah tahan, dah tercampak. So kita panggil Encik lah. Encik on standby apa. Panggil Encik. Cik, dia dah kena rasuk lah gini-gini ni. Encik baca lah. Baca. Kita sambil tu tahan. Baca sampai subuh baik. Sampai subuh dia masih tak sadar. Dia gitu je all the way. Alamak. Dia gitu je. Gitu je all the way. Kali dia dah kira subuh tu dah azan kan. Tu dia dah okey. Dia dah totally 100% awake. Habis dia cakap dengan aku, tangan aku sakit lah gini-gini. Ya, kita dah pin dia apa. Tangan aku sakit lah. So aku nak urut lah. Kira kasih dia punya darah jalan balik Urut. Sebelah kanan dia, tangan dia sejuk gila. The whole entire half of the body sejuk. Bila aku urut sebelah sini, kiri, tangan dia panas. Panas rabak meh. Kira aku boleh rasa lah dia punya panas. Kira beza lah. Cakap, aku dah mati apa hal pula sebelah kanan sejuk, sebelah kiri panas kan. Okey lah, tak apa. So kita dah bilang dengan kita pencik semua. So dia dapat balik. So member aku balik malam besoknya ke berapa hari kemudian kawan aku patah balik camp. So kita tanya lah, apa jadi? Kecoh baik, aku kat rumah dah kecoh. Cakap pasal. So apparently dia dekat rumah. Masa dia dekat rumah tu, dia tengah duduk. Dia panggil pakcik dia. Pakcik dia seorang perawat lah. So pakcik dia datang, pakcik dia kasih air, dia suruh minum. Dia dah kira air dah baca-baca punya. Dia suruh minum. Dia tengah duduk ni menghadap TV. TV tu sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap ada, sekejap tak ada. Ni apa dia dah explain lah. Tahu-tahu pakcik dia tanya, kira macam gini sebelah. Pakcik dia tanya, siapa engkau? Bukan tu. Dia apa pula ni? Kau banyak inside joke lah kau. Aku tahu dia nak cakap apa tau. Siapa kau? Bapak kau. Aku tahu. Bodoh lah. Aduh. Tak game. Aku tak cakap apa-apa. Tapi expression kau tu kita dah tahu. Kau dah tahu lah apa kau plan next move lah tu. So dia dah tanya kawan aku ni. Terus bila kawan aku pusing tengok pakcik dia, dia terus blank. Dia cakap dia dah blank, dia dah knock out. Dia sadar-sadar dia kat luar rumah. Kat luar rumah dia, pasu dekat depan rumah tu semua dah pecah. Aduh. Pecah sendiri. Wallahualam aku rasa dia terbang. Apa aku tak tahu lah. Sorry. Then lagi tu dia cerita, dia cakap, pakcik dia cakap, ni apa pakcik dia cakap kat dia dekat dalam bilik dom tu ada cik kak dah duduk for 200 years. 200 tahun dia dah duduk kat situ. Kira sebelum dia tempat tu dinaikkan lah. Wallahualam. Ni tempat lama, camp lama. Camp lama. So habis dia cakap dom sebelah ada apik selalu tengok TV dekat area bilik dom dorang. So yalah, that's part of the story lah. Wallahualam bisawab. Sama ada betul ke tak, tu another day orang kata. Aku punya cerita cantik punya. Betul-betul pasal sampuk kat Hillview. Baru aku teringat member aku punya adik. Dekat rumah tu juga ke? Kat rumah tu. Kira dulu ni lama lah. Sama budak-budak kan. Diorang pergi explore biasa. Kita every week naik lori 20 lebih orang. Naik lori. Ramai apa? Shout out to my friends. Siapa yang tahu tu zaman every weekend Lori gangster tu naik lori gangster. Mana-mana pergi explore. That's why Masa handle pakai samurai punya tu That's why aku cakap, kalau orang nak cabar aku pergi kubur, aku dah buat. Aku dah kena dengan dorang. Dah kena. Okay. Kena tinggal lain, dorang tinggal kat dalam lain, sorang-sorang. Dorang cabar aku masuk dalam jalan sorang-sorang pun semua aku dah kena dengan dorang lah. So this but this story aku tak ada. Aku kebetulan tak sedap badan. Aku supposed to follow but aku tak aku sakit, so aku tak ikut. So the next morning aku call member aku pasal aku dah tertidur kan, dah makan ubat. So Acam semalam explore get it. Cakap sorry aku tak ikut lah, so aku sakit kan. Dia cakap bro, you should have been there semalam kecoh gila. Cakap apa cerita, apa jadi? Korang pergi explore mana? Hillview.
Alamak, aku nak pergi boleh. Aku sakit korang pergi review. Aku nak pergi tengok tu tempat. Dan tu tak pernah pergi kan. Okay, aku tanya, okay, so what happened? So apparently kawan perempuan aku ni pergi bawa adik dia. Okay. Adik dia degil. Si dia ni biasa budak, teenager, degil, perangai monyet, dah kecoh gini. Dah sampai, naik lori tu sama, lori sama, budak-budak sama. Aku je tak ada. Diorang pergi naik. Sampai kawan perempuan aku satu ni, kira tu group ada lelaki yang perempuan. Okay. Yang perempuan 2-3 orang dah nampak. Diorang dah cakap. Baru sampai nampak. Baru sampai dah Apa nampak. yang dekat depan gate tu? Kat depan gate. Diorang stop depan gate tu. Okay. Kira diorang stop. Lori besar kan, tak boleh naik apa. betul. Diorang Park stop kat tepi bawah, lah. kat bawah. Diorang naik atas. Correct. Naik ramai-ramai. Sampai depan gate je 2-3 perempuan dah ke belakang tau. Diorang cakap tak muah. Dah tak sedap. Ada rasa tak sedap hati, ada dah start rasa lain macam. Satu dia ni, yang satu ni aku dengar dia ni. So dia pun dah rasa lain. Dia punya firasat dah rasa. Dia pun cakap tak mu ke belakang. Yang lelaki pula semua nak go. Yang diorang cakap tak apa-apa lah, go. Kawan aku adik ni, dia ni belum apa-apa tau. Dia dah lari dulu, dah panjat tu gate. Dia dah panjat tu gate. The moment dia panjat tu gate, dia langkah, dia jatuh turun bawah je. Diorang dah semua terperanjat tau. Padahal tu tiket tinggi siul. Dia panjat Syul. Dia panjat, dia dah turun. Dia dah masuk dulu. Daring apa? Dia dah masuk dulu. So yang lelaki semua ikut 2-3 orang. Sekali diorang cakap diorang tak stay lama. Pasal yang lelaki pun dah rasa tak sedap. So diorang keluar. Balik tu. So that point of time selalu diorang balik tau. Balik rumah member aku. Yang perempuan ni yang dengan adik dia. Kita selalu lepak rumah diorang. Diorang ramai-ramai lepas tu explore tu Hillview. Diorang balik rumah sana. Sana member aku pe adik tu ke Sampuk. Serius lah. Ke Sampuk. Dia tunggu lah, dia ikut sekali balik. Dia ikut sekali. Benda tu Tak ikut masuk sekali. dulu tau, dia ikut dulu. So bila sorry guys, aku tak sedap tekak. So diorang ikut balik. Dia kena Sampuk sampai pagi. Serius? Sampai pukul 8-9 pagi. Dah Sampuk. Sampai panggil ni Syah, Ustaz. Telefon Ustaz saya datang Ustaz berubatkan, terus dah baik. Terus Ustaz tanya, korang semua pergi mana tadi malam? Kita pergi review lagi semua. Korang tahu tak ada benda tinggik dia? Ada benda, ada kakak dah tinggik tu budak. Tu pasal dia all the way balik, dah sampai rumah baru dia kena Sampuk. Aduh. Dia tinggik. Dia dah Sampuk tu budak, dah baik kan. Sekali don tanya, korang masuk Hillview tu, korang explore, korang tahu tu tempat apa tak? Siapa ada kat situ ke apa? Cakap tak ada. Ada nampak apa-apa tak? Korang baik share. So two unlucky things that actually triggers the whole thing lah. Firstly, kita dah cakap, kalau kita nak kita pergi, kita dah cakap budak-budak perempuan tau. Siapa datang kotor, jangan ikut. Yang satu ni datang kotor, tak bilang. Aduh. Dia pergi ikut. Dah jadi kecoh. So kotor apa? Jadi it triggers that thing. Faham? Tu satu. Second, Perangai kotor. so yang really triggering is ni, some of the budak perempuan nampak. That's why diorang back off from the gate. Diorang sampai, ada benda lah Syah baring kat lantai. Aduh. Ada benda baring kat lantai on the other side of that gate. Lela apa? Kain putih, rambut panjang, tengah baring kat lantai. So what happened was, what triggered that thing to kacau kawan aku pedik ni. Dia lompat, dia langkah tu benda. Aduh. Aku ingat ada pijak tu benda. Yang kau pergi baring depan gate tu buat apa? Itu soalan dia. Tapi yang pelik, yang kelakarnya, yang nampak perempuan je, yang lelaki tak nampak. Padahal kawan aku ada 2-3 orang ni, diorang boleh nampak benda tu. Tapi diorang cakap diorang tak nampak apa-apa. Ya, mungkin dia cover lah. Mungkin lah. So tapi yang bila part dia lompat tu, dia cross tu benda je kan. Yang budak-budak perempuan tu semua, yang 2-3 orang nampak tu dah terperanjat. Cak alamak, dia pergi cross. So kalau kau nak tegur pun on the spot, tak boleh apa. Kalau tegur lagi teruk apa. Jadi that's why budak-budak perempuan ni semua diam. So
That was the story lah. Benda tu tenggek kawan aku pergi adik sampai balik rumah. Tapi diorang dapat explore dari rumah ke tak? Ke dekat daripada hill je? Dapat masuk sikit je. Tapi wasted. Pasal rumah dia kan kau kena naik Yeah. camping lagi. Tapi wasted. At that point of time, rumah tu masih ada. Aku Ya, dengar dia correct. masa tu. Masih Jadi bila dorang dapat masuk tu, dorang tak sempat explore. Because Aku dengar tu rumah kan, dia sama umur dengan Woodnuke. Dia dekat. sama zaman lah. Sama zaman. Oh, tu aku tak tahu. Lama lah kira. Lama sial. Zaman. So but what I know is at that point of time, kalau pasal aku tak ikut, tak dapat pergi explore, wasted. Because after that incident, few weeks ke few months later, tu tempat terus polis tutup. Tutup lah je lah. Dah pangkar tak apa. Kita nak pergi explore, kawan aku pergi. Then aku macam tak sedar hati. So aku cakap tak apa, aku tak ikut lah. Kawan aku pergi, polis datang saya. Mungkin dah pasang kamera ke? Tak, that time belum ada kamera. Tapi polis kuat rounding sana. Oh okay. Jadi kawan aku kena tahan. Tapi nasib baik tak ada apa-apa lah. After yang kawan aku kena tahan, few months later dah ada kamera. Faham. Sayang, diorang cakap really kat dalam tu really kau kena explore. Ya. Aku rasa okay, ni time aku dengan D time sekolah. So if I'm not wrong is petang. D, correct me if I'm wrong correct me if I'm wrong. Pardon? Speaking Pardon. So aku dengan kira ramai jugalah masa tu kita pergi. Ada budak-budak perempuan semua. So ada setengah budak-budak perempuan tak nak naik. So diorang tunggu. Kalau kau perasan, bila kau park kau punya apa nama lori tu kan, kan ada playground kat tepi. Dia ada satu playground kat situ. So playground tu daripada tu rumah Hillview boleh nampak. Literally boleh nampak. Jadi bila kita yang budak-budak ni yang bilin-bilin dengan dia semua naik atas, kita naik tu bukit semua, tu satu lorong je mana ada tempat lain lagi. Yes. So kita naik, kita dah explore. Masa tu kalau kawan kau kena panjat, that means tu dah early sikit. Aku main lagi lama lah. Sebab dah satu gate kecil kat tepi tu, ada satu gate kecil. Gate kecil tu tak lock. Tu rumah kira tak ada orang, tak ada orang tinggal. Memang tak ada orang tinggal lah. Maksudnya tak ada orang jaga lah tu area. Okay. So kita dapat masuk. Jadi bila kita dapat masuk, dah naik atas semua, aku dah rasa tak sedap. Sebab bila the moment kita masuk je, langit tiba-tiba mendung. Tiba-tiba mendung. Padahal kat luar tu panas terik. Sebelum tu gate memang panas, lillahi ta'ala. So bila aku masuk, memang mendung. Okey lah, tak apa, kita explore je. So kita dah sampai atas, dah sampai depan rumah tu. Dia punya flooring dia tu bersih gila. Dia ada macam apa, orang kata macam steps, habis ada macam tempat ruang, macam balcony gitu lah. Dah dekat depan dia. Okay, sebelum dia main door, pintu dia pun dah tak ada. Patio. Sorry guys, aku English Oxford. So dah sampai kat area situ, ada pintu, kita masuk. So rumah dia nak kata iri tak iri sangat lah, but it's still macam orang kata messy lah. Tangga, dia punya spiral punya tangga semua dah kira dah tak ada handle. Dah ada start, dah ada gravity semua kan. So at one moment kita dah explore. Aku dengan a few members aku naik atas. So dekat atas tu ada tempat boleh pergi dekat dorang punya balcony kat atas lah. Tu that's where yang aku nampak a few of aku punya kawan-kawan perempuan kat bawah, dekat mana ni, playground. Okay, kita dah lambai-lambai, dah panggil-panggil dorang, kita dah lambai semua. So kita jalan. Kita turun. Dah habis apa, dah habis explore apa. So far tak ada apa-apa lah, tak ada apa-apa yang seram. So bila the moment kita sampai dekat tu playground, berapa orang je kan tinggal. Ada lagi 2-3 perempuan hilang. So mana dorang? Dorang dekat atas lah, bhai. Dorang dekat atas itu tengah panggil kita. Bila dorang naik? Oh, aku rasa kau pernah cerita lah ni benda. Bila dorang naik sah? So yang muskil dia ni, kalau dorang naik, habis kita turun, mesti bertembung ke? Yelah. Tak bertembung. Tiba-tiba kat atas. Tiba-tiba kat atas. Habis dah gitu, terus aku macam aku cakap dengan kawan aku, pergi naik atas apa, ambil dorang. Ni dah lain macam je, dah bukan
Dah bukan apa benda seram lagi San. Ini apa? Dalam rumah tu ke kat slope tu? Kat dalam rumah, Tak. dekat tempat yang aku lambai dorang. Oh, okey. Dekat yang ni balcony tu lah. So aku macam bila yang diorang naik atas? Bila Sampai hari ni aku tak ada jawapan. Sampai hari ni memang pelik. asal kau tak tanya diorang? Tak, diorang cakap diorang jalan naik atas. Kalau jalan kita jumpa sah, tu satu lorong naik je apa. That one road stretch of road, itu je. Yalah. Mana ada jalan belakang? Kalau jalan belakang pun tak jalan situ Jis. So betul lah dekat slope tu kau kat bawah. Kau kat slope luar tu kau kat slope luar. bawah. Yes. Kau nampak diorang kat bawah lagi. Okay, tak, aku dah dekat rumah tu lah. Okey. Aku Kau dekat nampak rumah, diorang kat bawah. Nampak diorang kat bawah. So kita dah habis explore So apa. bila pusing kau tengok diorang dah kat dalam rumah. Tak, kita dah kat bawah lah. Kita dah kat tu playground. Dah keluar daripada tu hillview punya rumah. Oh, okey. Then diorang dekat alam. Then diorang cakap kita naik atas sama dengan korang apa. Bila ni yang korang naik dengan kita Syah? Kita nampak korang kat bawah. Tu lah. Ni ada Siapa yang aku lambai? Ni ada macam ada yang dah cover sampai side jadi tak Yelah. tak nampak Tapi diorang naik. cover aku tak apa juga. Ni ramai-ramai Syah. Dah lah the whole cohort lah yang naik sama-sama tu lah kan. Allahualam. So sampai hari ni is a mystery for me lah. Sampai ke hari ni. Tu aku macam pelik Syah. Sampai hari ni benda aku takkan lupa meh. Then lagi satu, since kita buat pasal Hillview, ni tempat dekat Punggol. Dekat Punggol yang sekarang dah surrounded dengan HDB. Yelah. Tahulah. So- Satu je apa Punggol. Yes. So tempat tu sekarang dah jadi clubhouse kan. Yes. So masa tu area situ tengah ni lah tengah naik lah. Rumah-rumah semua tengah nak naik. Dan kita ramai-ramai naik lori. Tapi bukan lori gangster Naik lori sampai kat tu tempat. Dah turun semua gerbang-gerbuk. Okey, kita jalan nak masuk dalam lah. Masa tu masih padang je apa semua. The moment kita masuk setengah jalan, dah bunyi anjing. Dah menyalak lah. Dah bising. Dah gonggong lah. Dah gonggong lah. Dia dah bising, dah apa semua. Masa tu area itu rumah dah kena tutup dengan pagar. So kita dah tak boleh explore dalam. So kita boleh tengok daripada luar je. So bila the moment kita sampai, anjing menyalak pun dah hilang. So dah tak ada bunyi apa-apa. Just bunyi cengkerik that time. That time lah. Apa aku gagap tiba-tiba. So bila kita pusing tengok tu rumah gerbang-gerbuk, kali kawan aku cakap, aku rasa kita gerak luar. Cakap asal? Aku tak sedap lah. Okay, jalan. Sekali tu aku member ni dah setengah jalan, dia stop. Dia stop, dia pusing. Dia tengok tu rumah. Okay, member aku tegur, kau nampak? Oh Syah, aku nampak Syah. Tapi dia tak cakap dengan aku. So okay, diorang jalan. Then dekat luar main road tu, kita ramai-ramai nak ambil gambar. Masa tu pakai handphone Sony Ericsson kan. That time lah. So ambil gambar. Ada 2 phone. Okay, ambil gambar. Lepas ambil gambar, kita terus balik. Kira kita balik, kita bebas lah. Balik gini-gini. Besok kawan aku share dia nampak benda. So kau kurang imagine, ramai-ramai ni tengah diri kat tepi road tu kan, satu straight line. Belakang aku literally ada kepala orang. Ada orang extra kat belakang aku. Lepas tu dah kan ada 2 kamera kan. Lepas tu kamera, benda tu tengah jalan. Aduh. Pas baik Dulu sebelum rumah. Pas baik lah kira Bukan tu je cakap pasal ni out lain daripada Hillview dekat seberang. Tapi seberang tu kau kena naik ferry. Okay, faham. Okay. Tu seberang tu itu Lagi kecoh. Just imagine kau malam-malam sana seberang, kau tahu lampu dia pun lampu road bukan terang. Sana masih ada tanah lapang, masih ada hutan. Faham? Lagi sana kan diorang punya pelajaran ilmu hitam ni kan Banyak. Very strong Yes. Pernah beberapa kali aku kat sana dengan bawa motor tu, Kepala exactly kepala, badan usus. Oi. Mana nanggal? Betul betul-betul jalan pas. Serius lah. Then at some point bila kau duduk satu tempat ni, kadang-kadang kau nampak macam telur terbang.
77. Kau boleh Kira semua kau nampak live lah. Nampak Wujud-wujud Wah. lah Benda yang aku tak pernah nampak Gila selama beng Nampak, boleh nampak. Pasal situ depan road kan, dulu rabak road dia, sekarang dah letak, ada masih ada belum Sempurna sikit lah. Sempurna, tapi ada tempat dia yang jalan dia ulu-ulu tu yang tak ada lampu. Situ selalu banyak orang kata ada maling, Maling apa so? Maling pencuri. Oh pencuri. Oh okey. begal dia semua yang orang suka pegang kepala kau, Ah. barang motor. Serius ah? Diorang suka pergi. Diorang tu tempat-tempat gitu yang banyak selalu ada benda. Tak, yang kau nampak mana nanggal tu kau tengah naik motor Tengah tu. naik motor, Wow. Kira real pun. tengah naik motor. Ya, Tu malam ah. Malam pukul 2 lebih pagi. Oi. Hey. Aduh. Sana kan kau boleh jalan-jalan macam biasa, cuma kau kena hati-hati bukan dengan hantu. Malay. Lah. Yelah. Sana gelap pun malam. Itulah, Ya, kau, pencuri. kau berhati-hati dengan pencuri tu je, dengan penggal yang suka potong. Pasal sana ada cerita yang potong kepala, Violent ni, potong kau, yang Cu. curi barang kau dengan motong kau sekali je buat. Yelah. Itu yang buat benda-benda ni jadi Yelah. Kira macam unrested, unrested benda soul. Eh, Tapi yang kepala-kepala tu memang aku nampak betul-betul sebelah je. sebelah Sebelah gini. Aduh. Eh, Bila kau bawa motor, bila kau rasa tak sedap, automatically mata kau akan Look around lah. Yalah. not only look around, your side mirror so you akan Yalah. Kau mesti tengok kiri kanan. Kau just imagine kau dia kat Kira tak terfikir tak terfikir lah, masa mata tu lah. Nasib baik tak ada apa-apa saya bawa motor. Kau tak ada macam rasa mencacah terkejut Mencacah ke? tapi nasib baik aku tak risau Control pasal lah. mencacah kita jatuh tu. Aku takut lubang kat depan road tu. Kalau ada lubang ni, Faham. Itu lagi seram daripada itu tu. lagi seram tu. Betul. Kau jatuh, kalau tak ada lubang tu kau jatuh masih okey lagi tau. Kalau kau lubang kau tercampak, Dah lagi 1-0. Betul juga. Oi, serius ah kau nampak macam gitu. Sebelah kau that's je. why kalau kau nak buat betul-betul nak buat the bigger manning outdoor kan, di sana. Boleh. Fuh. Guys, Tempat dia. komen kalau nak kita buat Pasal outdoor. kita see every kalau kita tengok mana-mana punya ni channel selalu banyak sini, banyak Sebelah. seberang kan. Take the bridge seberang kan. Tapi jalan-jalan kau naik ferry pergi sana, explore yang sebelah sana. Actually ada. Ada tapi Ada. tak banyak. Tak kecoh lah, tak kecoh lah. Tak kecoh macam Kat seberang lah. side. Faham? Yelah. So, Okey. Tapi kira aku tak boleh imagine saya tengah naik Even motor. tempat rumah aku tu yang aku tinggal tu ada juga. Pernah sekali tu aku rasa tu just pass by, tapi even though you just pass by, kau rasa tau tempat tu kan ulu. Yelah. Tu biasanya bukan ada rumah flat, semua rumah sebuah. Betul. Hutan, Kau sawah. tak kenal tanah dia pakai tanah apa, rumah apa, sebelah siapa. Adalah jiran-jiran aku kenal lah. Tapi ada satu kali tu aku balik sana, gula-gula tu Aduh. Cong. Acong Acong suara sampai bai. rumah tu dia tak ada parking lot, tapi dia rumah sebuah, tapi the walkway is slope where you can park your bike. Rumah. Then on the right side kau ada lorong untuk masuk direct pergi dapur. Okay. Dekat situ lah. Aku punya bilik betul-betul sebelah situ, but the tingkap facing outwards. Okay. So bila aku nak pergi toilet ke belakang, betul-betul exactly toilet tu ke belakang tu, pintu toilet dengan pintu nak pergi keluar tu lorong tu Okay. hadap. All the dryer, washing machine kat situ. Nampak betul-betul itu. Ya Allah. Dia tengok apa? Dia sendiri. Dia diri tapi dia bukan menghadap engkau, dia Dia ada menghadap way engkau. Ish. Aduh. Tapi benda gitu kau Tapi rasa to me is just dia just pass by. Kalau dia betul-betul nak tutup kacau engkau, dia nak masuk rumah. Betul-betul. Tapi mungkin rumah tu dari sema, Mungkin dari lah. pagar, dan dari rukia lah, dari pagar dia tak boleh masuk. Tapi you just imagine, even tu kau dah pagar tu rumah, pintu, just imagine logically pintu kau terbuka mesti dia boleh masuk apa. Ya. Tapi kita tak terfikir pasal rumah tu dah dipagar. Kira literally bila kau buka pintu dekat depan. It's like this is the door, this is the door nak pergi lorong tu, lorong keluar. I think about 3 not 3 meters,
put it like 6 meters away. 1 meter, dekat juga ah. 2 meter, 3 meter. Dekat Syul. Dekat juga ah. Kau boleh nampak putih. Aduh. Oi, Aku tak boleh satu benda. busy saya ni tempat. Di tempat mana-mana ada. Pasal sana masih ada orang yang belajar ilmu-ilmu gini, Faham. Tak, yang menyimpan benda-benda gini. Aku pergi sana tak ada tak ni lah. So far tak ada apa, alhamdulillah. Nampak ada lah, tapi yang benda hijau yang suka curi duit tu itu pun banyak juga. Lah, sana. Ayul. Pernah sekali tu aku punya ni tak bilang aku lah, pernah duit hilang, semua hilang. Tapi bila dia taruh bawang dalam bekas duit tu, cermin kan, diorang punya almari lain tau. Diorang punya almari besi, diorang punya cara almari kan. Diorang jual besi. Inside the almari ada safe. Okay. Oh, dah siap. Dah siap safe. Okay. The almari punya pintu, satu pintu ada cermin, satu pintu tak ada cermin. So what they do is, the cermin, the safe part, cermin will cover. So bila benda tu ternampak diri sendiri, dia akan tak kacau. Oh. Okey. Okay. Tu kepercayaan orang lah. That's what they thought of lah. Tapi cuma kita tak ada fikir macam itu kan. Banyak sana memang banyak. When I was there banyak. I learn something new. Ya, Aku tak terfikir pula pasal ni benda. Sana kalau kau nak betul nak explore, malam-malam kau explore. Tapi nak kerja-kerja, ada certain places yang kau is best not to go, not because of the hantu, but because of this maling, this begal thing. Tak adalah. Aku sana tak berani asal malam. Sana dia punya Cuma certain place nanti aku bawa. Boleh. Tak apa. Kalau tengok lah macam mana kalau ramai-ramai. Tapi Ramai-ramai lah. masa aku pergi sana malam-malam, kalau bila aku kat sana, that time aku pergi sana malam-malam, just no point lah. Satu, sunyi nak mampus. Second, gelap nak mampus. Sekarang is better. Cuma there are some places yang masih Belum upgrade lah. Masa aku kat sana, aku book hotel. Aku pergi hotel, kalau kau tahu lah, yang Yalah. atas bukit. Yelah, korang kalau bangsa hotel, mana korang mau report, tak pergi shopping center, balik hotel, itu je. Yelah. Korang tak really explore the Yalah, the whole whole place lah. Yang the way daripada main road nak pergi hotel tu, kan, nak pergi hotel, itu je dah gelap malam-malam. So Tempat yang tak ada aku makna. tinggal tu, keliling dia banyak rumah kosong. Rumah yang dah usang. Usang lah. Aduh. Macam ni nak buat podcast pun seram juga saya. Boleh. Tapi ada owner dia. Cuma that owner is filthy rich that they don't bother about the house. Oh. Kira But kalau- rumah usang abang. Kira kalau orang masuk, orang explore ke apa ke, There's nothing wrong lah actually for you to explore. Tapi you can't explore pasal dia punya bersepah till the front door. Oh, okey, faham. Sama ada yang bank tarik punya bangsa barang-barang kau tak boleh ambil. Dia tinggalkan itu terbuka dengan furniture dah bersepah. Okay. So it's not really accessible for you to sit inside or whatsoever. Ada yang roof dah jatuh. Tapi tempat aku yang duduk tu memang banyak rumah-rumah kosong. Wow. Wow. Something new Diorang letak cermin Boleh ni boleh buat paranormal. Sana punya almari semua bukan macam kita. Style-style sana besi siot. Yalah, safety reasons lah. Besi ada Besi, siap safe lagi. Safe is not the small safe, no. It's the like, it's one part, is half of that part besar gini. Kira dia Open. dia lagi besar daripada hotel punya kira. Oh. Like hotel punya safe tapi bit, Yalah. Okey. Faham. Kecoh sana. Tak Pergi sana nanti korang have the idea macam mana. Dulu aku time baru-baru aku pergi pun aku tak selesa saya pasal tempat kalau dah malam dah gelap. Pukul 6 lebih dah gelap. Betul. Ya. Betul. Sana Tapi gelap bila kau sana. nak keluar kau tengok luar Untuk kau Gizo tak ada ni. Dulu ada sekali tu sebelum NS lah. So basically kita kerja kat this factory sebelum serve NS lah. bukan MLM nak time. Bukan. Sudah. Cerita aku ke cerita kau ni? Okay. So aku kerja kat this factory Motorola. Oh, okey betul. So that time kita Hello, assemble dan juga itulah tu benda. So ada sekali tu kita merajuk ramai mogok kita shift malam. Kita semua paitau kerja. Jumpa tapi kita tak kerja. So kita went for adventure.
Habis adalah satu dua ni hamba Allah ni lah, member ni. Dia dah pergi tagak. Aduh. Okay, dah tagak. Okay, kita pergi jalan-jalan dekat Apa Black Cat Fort Canning Hill. Fort Canning. Okay. Fort Canning lah. Black Cat Tak kan. Cat Black is you. You the kucing hitam, you know. Aduh. Sambung. So kita berpecah lah pasal ada yang jalan kat atas, ada yang jalan kat bawah. Yang apa, yang nak going towards car park lah silap. So yang Tu kat mana? Fort Canning. Oh. So yang tak clean tu jalan kat bawah. So kita ada lipat di tangga. Kali this one ada tangga lah. Tangga down Dia ada keramat kawan. Aku dah ada tangga nak turun. Actually kita banyak lipat kat situ tangga juga. Memang gitu, Melayu suka lepak tangga. Yalah gitu juga lah. Berbual apa ni? Betul. So kita lipat kat tangga tu. Habis one of the member actually rasa lain macam. So diorang on surah lah, dekat tu handphone. Tiba-tiba bateri dia flat. Then the second one try to on azan, bunyi macam itu sekali je. 2 kali bunyi lain. Dia bukan Ni Robert kecu lah, Robert. Aduh, Robert betul lah. Robert dia ngantuk tapi dia form. Robert betul lah dia ni. Lepas tu kita sambung lah. Kita kira Sabar guys, sabar. Kasih kita kekek dulu. Aduh. okay. Continue. So half of them jalan bawah. Okay, yang tak clean. Yang half jalan atas. Tak clean maksud macam mana? Kira kotor lah. Oh, kotor. Okay. Yelah, aku tahulah tak clean tu kotor. Tapi macam mana dia kotor? Dia datang kotor ke? Kotor ke? Dia tak mandi ke? Dia lelaki. Oh, lelaki. Kan dia cakap Nampak yang jalan bawah semua tak clean. Nampak. Dia kira yang clean jalan atas lah. Kira diorang pergi singgah Cheers, pergi beli botol arak lah. Dia cakap Bukan church lah. Cheers. Church. Robert Kalau betul lah. kau tu kau yang cakap betul-betul sikit. Aku tahu kau push tengah. sebab tu headphone ada 2. Jangan pakai 1. 2 pakai. Betul lah. Okay, lepas tu half of them jalan bawah, lagi half dan atas lah. Aku jalan atas. Kali tiba-tiba diorang lari down slope. Aku cakap asal diorang lari. Macam diorang cemas lah, macam they saw something lah. Cakap asal korang lari, relax lah. Jalan Tu yang jalan. kotor kau yang bersih. Tak, yang bersih lah. kotor. Yang bersih, yang Yang bersih. kotor kat bawah. Oh, okay. So dia lari. Aku cakap asal lari. Dia cakap tak ada apa-apa apa. Ramai-ramai apa asal lari kan. Kali dia kan, aku dah cakap gitu. Macam aku pekik lah. Cakap asal korang lari, tak ada apa apa, okey apa. Relax lah, tak payah lari. Dengan rezeki lah ni kan. Aku tiba-tiba sebelah kiri ni ada macam bush-bush, ada bunga-bunga. Mestilah bush ada bunga. Tak ada yang tak ada daun. Macam pokoknya tak ada daun. Pokoknya. Bodoh lah. Pokoknya berdaun. Okay. So Makanya dong. okay. So tak tahu lah, maybe rezeki apa lah, aku tak tahu kan. Tiba-tiba aku nampak macam ada baju putih, rambut panjang. Dia tengah bungkuk 90 degrees. Tengah petik tu bunga sampai bau. Tengah petik bunga sampai bau. Kira aku jalan. Orang ke bukan? Baju putih, kau rasa rambut macam gitu, tengah bau bunga, kat Fort Canning. Tak kelakar? Sure lah. Kelakar bila dia bengkok. Memang ada memang ada 90 degrees lah. Pasal bush dia quite rendah lah kan. Faham. So aku cakap terus, aku dah terampak, aku diam, tak cakap apa lah. Dah mati cakap, oh patutlah dia lari. Kau faham tak? Faham. Tapi aku just Tapi heran yang kena, yang bersih, yang tak bersih tu tak ada apa. yang bersih kena. Yang tak bersih kena. Oh, yang tak bersih kena. Kena screen. Kena screen. Betul lah cakap. Betul lah. Kena screen. Betul, kena screen kat bawah. Dulu kuat screen Betul. Zaman-zaman kita main time
So itu je lah yang that point of time aku ternampak tu benda. Cakap ni. Lepas tu kita dah jumpa kat meeting point. Salah satu member aku ni dia rambut blonde. Kali lagi satu member ni ingatkan rambut blonde dia macam angin tiup Tapi tak ada angin. Okay. Kali member tengok betul-betul, fokus betul-betul, actually bukan rambut dia, Habis siapa Syah? acong Hey. tengah lompat-lompat. Tapi dia bukan Bukan dekat lah, jauh bukan lah. dekat. Dia nampak jauh ni itu macam nampak macam rambut. Kata macam kena tiup angin itu. Tapi tak ada angin. Abang, aku nak backtrack sikit. Ha. Yang tadi bau bunga tu, Tu cik kak. Aku tak tahu lah. Tapi dia this thing happen. Ha. Kau nampak benda tu yang bau bunga dengan acong tu on the same night. same night. Damn. So aku nampak yang tu. Mungkin dia Member aku nampak yang acong. gaduh dengan dia ni lah. Laki bini. Aku rasa Laki bini. Laki bini lah. Aku rasa Aku Dia rasa tak pegang ni bunga, dia petik sendiri bunga. betul. Healing. Betul So, healing. aku rasa maybe dimension dia Time orang. tu bukan healing, time tu ton. Ton Okay. So, Kalau korang tak tahu apa tu ton, kau tanya millennial. Ton. Mungkin Ton. your parents they will know Senang apa tu ke ton. ni member aku cakap ton, TON, tidur overnight. Kepala otak dia. Bodoh ni. Tidur penat betul. so benda tu itu lah. So like 2 in 1 dalam that one So, night lah. Yang nampak acong kau. Tak. Kau Kawan nampak aku. yang bau bunga tu. Yes. Yang kawan kau kat belakang nampak acong. Oi. Dekat tempat kerja tu ke kat tangga tu? Bukan kat meeting point. Dia lepas Fort Canning. Daerah Fort Canning tu. Kira macam kat entrance kapak tu. Is it near the bunker punya area tu? Aku Bangka cannot belakang tak salah. recall. Tapi dia actually dekat entrance. Kata macam signboard yang kapak kupon kind of thing. Aku rasa dekat dengan yang kapak yang belok naik atas. Aku Lepas tu- rasa aku Ya ada entrance nak masuk kapak lah. Pasal bila kau naik atas ada 2 drop off point tau. Correct. Satu yang first, yang Dekat second. ROMM ke yang dekat Aku cannot recall, but aku tahu is like entrance of the kapak. Aku rasa dia Aku rasa yang satu first fear. Yang first fear. Should be yang first fear. Bangsa dia nampak macam rambut member yang Ni tahun berapa? lama saya ni 2006. 2006. Kira 2006 aku baru OAD Syah. Kira aku lagi berapa bulan dah kena enlist lah. Faham. Kira kan at that point of time sana masih gelap betul lah. Betul. Lampu dia yang macam lampu macam ni kalau kuning. Yelah malap gila punya tak nampak. So that's why dia ingatkan rambut dia yang macam gitu-gitu lah. Angin tiup lah kan. Cek kain. Cek benda melompat. Yelah kain lah. Kain dia tengah. Aduh. Aku pun pernah dengar cerita dekat Keramat. Aku lupa Keramat apa nama dia. Kat atas tu lah. Kat atas. Tak tahu lah. Pernah sekali tu aku dengar cerita orang ni miskin. Kira orang macam orang tinggal homeless lah. Okay. Dia tidur kat Keramat tu. Betul-betul kat sebelah. That time is belum puasa, besok nak beraya. This is what I heard So dia pakai baju biasa lah. Orang homeless kan baju koyak-koyak, kotor, busuk kan. The next day dia tu macam pakai baju kurung lama. Orang-orang lama. Baju kurung lama. Okay. Macam baju kurung lama yang luar bangsa seluar. 3/4 pun. Mak kilau meh kira. Macam mak kilau 3/4 kan. Tu yang aku dengar cerita lah. Macam cerita dia gitulah. Itu je. Apa ni? Itu je aku dengar cerita dia macam gitu. Dia dapat dia, bila dia bangun dia sadar tu, dia pakai baju kurung macam style orang lama. Tapi Dekat Keramat tu. the thing is dia bangun tu masih in our era lah, kira tak termasuk dalam Tak. dia, Dia, tak the present era lah. Aku punya Dia bukan masuk dalam alam bunian ke, tak ada. Yelah, aku punya presumption dia nak cakap pasal orang tu homeless. Jadi dia tidur sebelah Keramat tu. Dia bangun ada duit. Tak ada. itulah. Tak ada duit. Dia kasih baju je. Okey lah, baju pun boleh jual. 3/4 kan. 3/4 pants. Nasib baik bukan Ibisu kan. Suspect Uniqlo. Basic Uniqlo Suspect Dickies je. Dulu Ibisu M adalah gelombang. Kiwek. Tak
Tak tahu pula Ibisu zaman kampung dah ada. Aduh. Kasut Beetlebug kan. Ai. Oh. Aduh. Dia selit. Dia selit, dia masuk juga. Lama. Dalam diam Buat Enero. Ada yang aku dengar lah orang bilang. Okay, ada satu last ni story aku nak share. So since korang bawa pasal apa tu? Kau bawa pasal Fort Canning kan? So ni kira zaman Ton jugalah apa? Tidur apa? Tidur overnight. Tidur overnight kan? TON ya. Kawan-kawan sekalian yang mendengar dan view ni, TON. Betul. Tidur overnight. Orang yang depan tak ada gigi macam gitu. Tak. Tidur overnight ya. Dulu penuh gigi. Sekarang dua tinggal relax. So what happened is kan tadi kau cakap pasal bunker kan? So kebetulan malam Bunker pun berantu juga tu. ni more to okay. So story dia is aku dengan budak-budak member lama aku keluar, kita jalan pergi ke yang Fort Canning tu. Tengah jalan kan ada banyak apa pintu-pintu bunker tu kan. Satu yang kat sebelah ujung dekat dengan toilet. Betul tak? So bila kan aku tak tahu lah, diorang kata kadang-kadang malam-malam boleh dengar orang apa terpekik lah apa benda kan. Entah macam-macam lah sana. Itu diorang cakap tu connected banyak tempat tu. To the hospital pun ada. Of course. To The the whole Labrador dia sampai dekat Sentosa. Kalau kau biasa bawa vehicle, kau tengok lah dia pergi keliling, connect berapa banyak tempat. MOS tu. MOS Sudah. So bila aku dengan ramai-ramai ni dah sampai kat area toilet tu nak buang air, literally keluar daripada toilet je dengar ketawa. Aduh. Tapi tak nampak. Dengar ketawa kuat gila. Mula-mula aku ingatkan kawan perempuan aku yang ketawa. Cakap takkan diorang kat dalam toilet ketawa macam Suara perempuan ketawa. Okay. So bila diorang keluar, diorang dah muka dah takut, dah pucat. Cakap apa pasal? Tak, tadi korang dengar ada orang ketawa kan? Korang ketawa Tak ada, kita tak ketawa. Kita kat luar sini tengah isap rokok sah. So dah malam tu dah benda tu dah jadi kan. So okay, kita balik. Masa tu masih ada night bus lah. Tengah tunggu Night Rider. Night Rider betul. Dulu main time NR2 betul. Saya kejar tu bus, last bus. Kau tiga last. yes. Tiga last kena kejar. So Abang mabuk kejar. kita nak catch yang last bus tu lah. So ramai-ramai nak balik Ulen. So dekat dalam bus, one of kawan perempuan aku dah gini dekat dalam bus. Kita mula-mula ingat dia tidur. Standard lah, dah keluar apa. Dah menurun dah kira. Tak, belum. Kita tak tahu dia menurun ke apa, kena rasuk ke apa, kita tak tahu. So dia dah gini. Dah sampai interchange, kejutkan dia. Oi, dah sampai lah. Dia tengok, dia pusing dekat member aku. Dia gini. Alamak. Dia suar gitu. Kawan aku cakap, alamak, dah kena sampuk Asya, dah kena sampuk. Bus driver pula India Asya. What happened the girl? Dah jadi gitu, kita dah bincang-bincang, tarik dia keluar. Ni interchange lama Wulan tarik dia keluar. Dekat situ juga panggil member aku pakcik datang. Tak tahu apa, dia dah baca-baca semua kan. Subuh juga dah okey. Time subuh juga dia dah okey, dia dah settle down. Tapi bagusnya masa tu dia tak memberontak ke, dia tak meracau lah. Dia setakat duduk gitu, dia diam dia gini. Dekat mana tau? Tu Titanic. Aduh. Kat situ juga. Titanic. Kat situ juga kita settlekan dia lah. Tarik dia, angkat dia naik atas. Titanic Kat situ juga tapi bagus dia tak meracau, tak apa. Dia duduk, dia diam, dia dah gini-gini dengan rambut dah ke bawah. Aduh. Dia cakap alamak, dia dah busy sampai subuh. Dah main watak tu ya. So alhamdulillah after that dia dah sadar apa semua. Tu from there dia dah tak join kita pergi explore malam-malam ke jalan-jalan, dah tak keluar lagi. Dah insaf lah kira. Wallahualam. Dah kena. Ya. Tapi kita ada tanya lah, macam kau datang kotor ke apa ke, kau ada nampak benda ke? Cakap tak ada. Dia cuma benda tu attracted to her. mungkin lah pasal kita ramai-ramai dengar benda tu ketawa. So cakap kalau untuk aku punya kepahaman, kalau dia orang kata apa, kalau kuat that means dia jauh kan. Yes. Kalau pelan dia dekat apa. So untuk aku punya kepahaman masa tu dia jauh apa, tak kacau kita. So yalah,
things happen like that lah. Tu yang pengalaman aku masa time budak-budak lah, teenager time. Maybe yang ketawa tu lain, yang kat dia tu lain spesies lah. Mungkin juga. Allah alam ah. Mungkin juga lah. Dia tak ada lain, ada satu. Cuma dia bersuara lain. Faham tak orang cakap? Okay lah, itu saja guys untuk episod kali ni. So do follow us dekat kita punya socials, dekat kita punya TT, kita punya IG, and follow juga di Spotify. Okay, ialah Diary Mystery Podcast. Okay, dengan itu kalau sesiapa nak mengirimi pengalaman tentang kisah seram ke, Mengirimi tu apa? mengirimi Mengirim sudahlah. Mengirimkan ke. Kau tak payah nak mengirimi sangat. Mini-mi. Nampak? Nak tutup pun tak tutup kat ni. Okay, siapa nak kongsi lah, okay, kisah-kisah seram ke, aneh aci ke, bolehlah email kat kita kat diarymysterypodcast@gmail.com. Okay, dengan itu kita menutup tirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat datang ke Diary Misteri Podcast. Mari mendengar Diary Misteri Podcast. Ini kisah benar, kisah hidup atau yang lepas. Mari mendengar Diary Misteri Podcast. Kalau takut, Jangan pandang belakang guys. mari mendengar Diary Misteri Podcast. Ini kisah benar, kisah hidup atau yang lepas. Mari mendengar Diary Misteri Podcast. Kalau takut jangan pandang belakang guys. Ini amaran, tolong jangan matikan. Aku tak puja, aku cuma ceritakan. Kalau tak nampak bukan berarti tiada. Cerita ni berat, bukan untuk semua. Dengar podcast ini bukan sekadar cerita, bukan halusinasi, bukan juga prasangka. Ini kisah benar buat iman diuji nyata. Selamat datang ke Diary Misteri Podcast.